Alauddin, jom balas pantun. Baik, saya mulakan dulu. Pagi hening, burung berkicau. Sekarang, giliran awak sambung. Itu pantun apa? Saya nak pantun 2 kerat. Faham, Nasir? Pergi ke bendang membawa cangkul. Sekarang, awak sambung ya. Bukan macam tu lah, Alauddin. Pergi ke bendang membawa cangkul. Awak nak kena pukul. Macam tu. Aha, betul, Nasir. Saya perbaiki. Nak cuba lagi? Ya, silakan. Kali ini saya... Baik, Nasir. Saya sambung. Pagi-pagi menebar jala. Dapat ikan siakap di muara. Sekarang awak balas. Bukan macam tu lah, Alauddin. Kena ada maksud atau tanya soalan dalam pantun. Jelas, Nasir. Baik, pergi ke pekan membeli benang. Bagaimana khabar sahabat sekarang? Sahabat sihat tersenyum riang. Moga harimu bertambah tenang. Awak pula. Baik, ke mana hilang si burung tempur? Sekarang awak balas dengan pantun. Apa benda hilang burung tempurnya? Mana saya tahu. Pantun 2 kerat, Alauddin. Baik, saya faham. Sudahkah makan di pagi yang hening? Pantun 2 kerat, Alauddin. 2 kerat. Maaf, Nasir. Saya betulkan. Sudah pun makan nasi berlauk, hati gembira, semangat pun tegak. Pantun apa tu? Mana rimanya? Hujung kena sama. Memang betul. Tadi rima saya tak kena. Saya betulkan. Sudah pun makan nasi berlauk, sekarang tenang menulis pantun. Nah, barulah sama. Rima apa yang sama, Alauddin? Tolonglah. Berjalan jauh ke tepi kota, destinasi mana yang awak nak tuju? Kota, tuju. Mana ada berima, Alauddin, oi? Saya betul-betul ambil perhatian. Rima mesti tepat. Jadi saya tanya semula, berjalan jauh ke tepi kota, ke mana langkah petang yang mesra? Sekarang, Tak berima, tak berima. Betul. Kali ini saya pastikan betul-betul. Berjalan jauh ke tepi kota, ke mana langkah yang suka dan nyata. Sekarang, rima memang... Awak ni memang tak pandai pantun lah, Alauddin. Sudahlah. Inilah pantun saya. Pergi ke pasar membeli keladi, saya sayang Nasir sepenuh hati. Ni baru betul lah, Alauddin. Saya gembira akhirnya kena dengan selera.